Okay, saya akan buat tutorial macam mana kita nak edit kita punya post. Kalau kita tengok dekat blog ni, ada blog list lah. Okay, kat sini ada semua apa yang masuk bertanding. Kalau ni kita punya kan. Kita punya. Katakanlah kita nak edit sebelum tarikh penjurian. Tak ada masalah. Hanya tekan login saja. Okay, log out dulu. Sebab kita nak pergi kepada dashboard, kita kena login balik. Tekan balik login. Masukkan email kita. Okay. Dia akan bawa kita kepada dashboard. Okay, ni dashboard kita. Dekat sini ada butang edit. Okay, kita masih boleh edit balik. Kalau salah tajuk ke, nak tukar gambar, boleh delete, tukar gambar. Ataupun product description kita boleh ubah dekat sini. Okay, semua benda kita masih boleh edit. Tak ada masalah. Abstract kalau ada nak masukkan kemudian. Kalau you berminat dengan e-proceeding, you boleh upload standard abstract. Okay. Lepas tu tekan balik update. Alright, nak tengok yang you dah edit, tekan item ni, dia akan bawa kepada you punya blog. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih.